Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jadi hari tu kita ada sikit lagi dalam slide tentang imam mazhab. Kita juga dah bahas beberapa imam yang mazhabnya telah pupus walaupun imamnya hebat, dan ada juga pandangan-pandangan yang kita dah sebutkan. Okey. Jadi hukum bermazhab. Hukum bermazhab. Dan kita juga dah bahas sebelum ni kenapa ataupun apa punca mazhab-mazhab yang kekal empat ni dia masih relevan dan masih kekal. Sebaliknya yang mazhab-mazhab ataupun imam-imam yang kita sebutkan sebelum ni dia pupus. Sebelum ni kita dah tengok Imam Al-Laith, Imam Al-Auza'i, Imam Al-Thawri. Sebabnya dua lah ataupun beberapa mazhab antara beberapa sebab. Pertamanya tak ada murid. Tak ada murid ataupun muridnya tak menyampaikan mazhab-mazhab, menekuni mazhab-mazhab gurunya. Kemudian yang kedua adalah setiap negara waktu tu dia ada mazhab. Negara yang ada waktu tu mula bermazhab. Jadi mazhab yang diterima dalam negara tu maka dia akan kekal lah ataupun dia akan lebih diingati daripada mazhab yang tak dipilih daripada negara-negara. Contohnya kita dah sebut dah sebelum ni, zaman terakhir iaitu zaman Turki Osmaniyah, dia memakai ataupun menetapkan mazhab Hanafi sebagai mazhab rasmi khalifah. Jadi sebab itulah sampai zaman sekarang mazhab Hanafi antara yang terkenal ataupun yang paling luas adalah mazhab Hanafi. Okey, seterusnya. Ketiga, ada penubuhan sekolah-sekolah. Di setiap tempat tu ada sekolah. Dan yang keempat, adanya wakaf. Adanya support system dari sudut kewangan untuk menubuhkan ataupun menyampaikan mazhab-mazhab tu. Jadi kalau ada yang support dari belakang, jadi tak nafikan dia ada pengaruh lah. Okey, seterusnya hukum bermazhab. Hukum bermazhab, sebab-sebab dan sikit lagi, dan kita akan sambung dalam slide yang baru berkaitan dengan imam lagi. Hukum at-tamazhub. Hukum bermazhab yang pertama, kita katakan iltizam ghair lil mujtahid madhhab mujtahidin muayyanin fil usuli wal furu'i aw fi ahadihima. Maksud bermazhab. Sebelum ni maksud mazhab tu sendiri kita dah jelas. Jadi apa hukum bermazhab pula? Daripada contohnya lah, kalau kita lahir zaman sekarang ni kan, si fulan dia lahir ataupun si fulan ingin belajar agama, perlu tak dia ikut mana-mana ataupun salah satu daripada mazhab yang empat ni? Ataupun kita kata tak payahlah ikut mana-mana, ambil je Al-Quran, ambil je hadis, kitab yang 6 tu contohnya, pandai-pandai buat hukum sendiri. So kita kata maksud tamazhub, maksud bermazhab adalah iltizam. Seseorang yang mujtahid, seseorang yang bukan mujtahid, dia bermazhab dengan seseorang mujtahid dari sudut usul dan furu'nya atau salah satunya. Jadi ghairul mujtahid tu siapa? Kita lah. Kita yang tak ada level ataupun bukan berilmu seperti mereka, kita berpegang dengan pendapat mereka. Sama ada dari sudut usul fiqh ataupun furu' fiqh. Usul fiqh maksudnya dari sudut metod-metod yang kita belajar sebelum ni dalam kitab Al-Waraqat, ataupun dari sudut furu'. Furu' ni maksudnya permasalahan cabang yang kecil-kecil yang kita belajar daripada awal taharah sampailah jinayah, sampai qada, sampai mahkamah dan sebagainya. Itu termasuk dalam furu'.
atau salah satunya. Jadi, yumkin bayan hukmi at-tamadhub min khilal bayan suwarihi al-arba'ah. Kita boleh ringkaskan kepada 4 poin. Yang pertama, an yaltazim al-mubtadi'u fi tafaqquhi ahad al-madhahib al-fiqhiyah. Kita sebagai beginner, kita melazimi salah satu daripada 4 mazhab. Dan lepas tu kita naik. Mengikut martabat ataupun mengikut level ilmu. Hukumnya apa? Hukumnya jaiz. Wahwa min qabili tara'iq al-ma'rifiyah. Hukumnya harus dan itu salah satu daripada cara kita dapat ilmu. Macam sebelum ni saya pernah sebut ataupun mungkin dalam kelas yang lain, tapi saya ulang balik, untuk seseorang penuntut ilmu tu dia menuntut ilmu dari awal hingga akhir ikut level lah. Ikut level, itu antara fitrahnya. Jadi tak adalah maksudnya seseorang tu dia ambil kitab, contohnya nak faham Al-Quran, terus pergi kepada tafsir Ibnu Katsir ataupun tafsir At-Tabari. Yang mana mungkin dia akan pening lah dengan banyaknya riwayat, dengan banyaknya sanad-sanad dalam kitab tu. Jadi mungkin dia boleh ambil kitab tafsir yang ringkas. Kalau dekat Malaysia ada tafsir Pimpinan Ar-Rahman, ditulis dalam bahasa Melayu. Ataupun mungkin tafsir yang agak ringkas, tafsir As-Sa'di. Satu jilid sahaja, satu naskah sahajalah untuk 30 juzuk. Barulah kita masuk tafsir-tafsir yang lebih panjang. Contoh lain, kalau kita nak belajar dalam kitab fiqh yang kita bahaskan sekarang, kita janganlah terus kepada kitab yang tinggi. Kitab Mughnil Muhtaj ataupun kitab-kitab yang besar lah. So, kita boleh pergi matan-matan yang ringkas. Contohnya dalam mazhab Syafi'i, kita ada matan Abi Syuja'. Kita ada Safinatun Najah. Kita ada Safwatuz Zubat, Ibnu Ruslan. Yang mana tu insya-Allah boleh habis dalam beberapa bulan lah. Lebih kurang insya-Allah. Berbanding kalau kita terus pergi Raudatul Talibin, yang bincangkan pasal khilaf dalam mazhab oleh Imam Nawawi. Kemudian kita boleh pergi Al-Majmu' Imam Nawawi tentang perbezaan khilaf antara mazhab Syafi'i dan mazhab-mazhab yang lain. So yang tu kita agak advance lah. Walaupun boleh dipelajari, tapi kita dahulukan dengan yang beginner dulu. So hukumnya jaiz. Kedua, an yatabanna al-mutaqaddimu fi tafaqquh madhhaban min al-madhahib fil ilm. Jadi yang mutaqaddim pula, yang advance level pula, bolehlah pergi ke mazhab-mazhab mana-mana dari sudut amalan, dari sudut ilmu dan dari sudut kefatwaan. Wala yatrukud dalilul bayyin min ajli, dan kita tidak tinggalkan dalil yang jelas semata-mata kerananya. Jadi, maksud di sini orang yang dah advance. Berbeza dengan orang yang pertama macam kita. Orang yang kedua bila dah advance dia boleh pergilah ke mana-mana mazhab yang dia inginkan dari sudut ilmu, dari sudut fatwa dan amalan, dan dia tak boleh meninggalkan dalil yang jelas semata-mata kerana mazhab. Hukumnya jelas, hukumnya jaiz, boleh, wala yanbaghi inkaruhu, dan tidak boleh diingkari. Dan di situlah ataupun inilah mengikut pendapat jumhur para ulama, kebanyakan ataupun majoriti para ulama. Maksudnya yang nombor 2 ni dia dah mula tak ketat lah ataupun dia dah tak statik. Si Fulan contohnya asalnya dia belajar mazhab Syafi'i. Contohlah dia Malaysia. Kemudian dia travel, dia belajar ke luar negara dan sebagainya. Dia ambil pula mazhab yang lain dari sudut ilmu, amalan dan kefatwaan. Adakah dia salah? So hukumnya harus juga. Tapi dengan syarat al-mutaqaddim lah. Maksudnya dia dah faham dah mazhab Syafi'i sekian-sekian. Bila dia keluar ataupun dia belajar yang lain, waktu tu dia dah boleh pilih lah. Dan ada dekat sini ditulis syaratnya.
Wala yatruk. Jangan dia tinggalkan dalil yang jelas semata-mata kerananya. Semata-mata kerananya. Maksudnya, waktu tu, at this point, bila dia dah belajar banyak mazhab dan dia dah mampu mengenal pasti dan faham semua tu, bila dia jumpa dalil yang jelas menyokong sesuatu pendapat, dia tak boleh pergi dekat lain. Dia kena pegang kepada dalil tersebut dan kena ikut pendapat yang betul-betul dengan dalil tu lah. Ini harus. Dan nombor 2 ni lah yang kita katakan dia kadang-kadang dia ada clash lah dengan nombor 1. Dia ada clash dengan nombor 1. Kadang-kadang ada orang yang tak setuju. Nombor 1 dia kata kena static 1 lah. Tapi itu untuk beginner. Untuk beginner. So dia mula dari bawah, kemudian pergi ke kitab yang lebih besar, dan bila dia dah alim, dia boleh masuk nombor 2 yang mana waktu tu dia boleh pilih antara mazhab yang ada, mana yang lebih sesuai dengan dalil. Nombor 3, iltizam at-tamazhub fil qada' wal ifta' sawa'an kana dhalika bi tariqil wilayah aw ittiba' lima jara bihil amal fi tilka diyar. Yang nombor 3 dia kembali balik macam nombor 1. Tapi 3 ni maksudnya dia bermazhab dengan satu ataupun dengan yang fix mazhab, tapi dari sudut al-qada dan al-ifta. Dari sudut qadi, kehakiman dan kefatwaan. Sama ada dari sudut wilayah, penguasaan ataupun mengikut apa yang diamalkan pada tilkad diyar, negeri tersebut. Hukumnya harus dan disaksikan oleh amalan muslimin sepanjang kurun-kurun tanpa ada yang mengingkarinya. Jadi yang nombor 3 ni, dia nak kekalkan mazhab tu, tapi dari satu sudut lah, ataupun 2 sudut, iaitu kehakiman dan kefatwaan. Jadi kalau dalam satu negeri, satu negara, dia dah kata dah, fatwa mahkamah kami ikut mazhab si fulan. Mazhab sekian-sekian. Jadi tak boleh yang ada yang ingkar, sebab waktu tu dia dikuasai oleh waliyul amri, oleh penguasa. Contohnya, wallahu alam, antara yang masyhur adalah isu talak. Isu talak contohnya, apabila si suami ataupun lelaki mengucapkan talak 3 sekaligus dalam satu waktu, maka akan dikira 3 ataupun dikira 1. Ada khilaf lah. Ada khilaf. Contohnya sama ada, contohlah si fulan dia sebut kat isteri dia, aku talakkan kau. Lepas tu dia sebut lagi, aku talakkan kau dan aku talakkan kau dalam masa yang sama. Ataupun dalam majlis yang sama. Jadi ada ulama' yang kata benda tu jadi 3. Ada ulama' yang kata benda tu jadi 1. Benda tu dikira 1 lagi. Sebab dalam satu majlis yang sama. Ala kulli hal, terpulanglah apa pendapat penuntut ilmu tadi, tapi bila mahkamah dah jatuhkan 3 ataupun 1, maka ikutlah apa yang dijalankan oleh negara tersebut. Itu poin nombor 3. Iltizam at-tamazhub fil qada' wal ifta'. Ataupun apa-apa fatwa lah. Kalau dia kata benda ni harus, benda ni haram, so kita ikut fatwa yang dikeluarkan oleh negeri tersebut. Seterusnya, an yaltazimal ba'du at-tamazhuba ala wajhi al-ikhtisas biqawli ahadi bi'ainihi fayuqaddimuhu ala ghairihi diyanatan wa ilman wa yata'assabu lah. Nombor 4 ni, dia hampir-hampir dengan nombor 1, hampir-hampir dengan nombor 3, tapi ni tercela. Yang mana seseorang tu ataupun sebahagian manusia, dia berpegang dengan sesuatu mazhab secara khusus. Secara khusus. So, by the way, ni macam nombor 1, nombor 3. Biqauli ahadin bi'ainihi, dengan salah seorang tokoh imam, tetapi fayuqaddimuhu ala ghairihi, dan dia dahulukan daripada mazhab yang lain,
dari sudut agama dan ilmu, ini juga tak ada masalah. Contohnya kita kata kita berpegang dengan pendapat Imam Syafi'i. Tak ada masalah. Walaupun kita pada hakikatnya, bila kita menggunakan pendapat mazhab Syafi'i, maksudnya kita meninggalkan pendapat imam yang lain. Tiga yang lain itu secara fitrahnya. Bila kita ambil satu, maksudnya kita tinggalkan tiga yang lain. Tapi wa yata'assabulah. Tetapi dia ta'assub. Hukumnya mazmum syar'an wa aqla. Hukumnya tercela dari sudut syarak dan akal. Maksudnya apa-apa pun aku mesti kena ikut pendapat ni. Apa-apa pun mesti kena ikut pendapat mazhab Syafi'i. Pendapat mazhab yang lain salah. Maka sebenarnya perkataan tu sendiri salah. Pendapat itu sendiri salah. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah sendiri, dia sendiri berkata, qauli khata'un yahtamilu as-sawaba wa qawlu ghairi yahtamilu khata'un wa yahtamilu as-sawaba. Saya ulang sebab takut silap dia punya perkataan dia. Kata Imam Syafi'i, qauli sawabun yahtamilul khata'a wa qawlu ghairi khata'un yahtamilus sawaba. Dan dikatakan ini juga perkataan imam-imam yang lain. Apa maksudnya? Kata-kata aku, pendapat aku betul. Boleh ataupun berkemungkinan salah. Wa qawlu ghairi, dan pendapat orang lain selain aku salah. Tetapi berkemungkinan betul. Tu yang disebut oleh Imam Syafi'i. Maksudnya kita tak boleh ta'assub kepada mana-mana orang selain Rasulullah SAW sahaja yang betul dan maksum. Itu yang dimaksudkan. Imam Malik juga ada sebut dalam kata-kata yang lain, kullu sekejap ya, saya cari dia punya kalam Imam Malik. Imam Malik ni dia mengajar dekat Madinah. Mengajar dekat Madinah, kuburnya memang ada di sini. So dia kata, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahiba hadzal qabr. Setiap orang diambil kata-katanya bulat-bulat dan boleh ditolak. Illa sahiba hadzal qabr, kecuali pemilik kubur ini. Sebab Imam Malik dia mengajar kat Madinah dan Masjid Nabawi, dan sebelah tu ada kubur Rasulullah SAW. Jadi maksudnya kalam Nabi sahaja yang kita kata semuanya betul. Jadi nombor 4 ni dia tercela sebab apa? Sebab dia mendahulukan pendapat seseorang imam di atas imam yang lain dan ta'assub padanya. Fanatik lah. So ini tercela. Okey, seterusnya, asbab at-tamazhub bi ahadil madhahibil fiqhiyatil matbu'ah. Kenapa kita ikut mazhab? Yang pertama, ni tadi, so the conclusion is kita sebagai orang yang tak setara mana, so kita nombor satu lah. Kita nombor satu ataupun lebih sikit, kalau ada ilmu lebih sikit, nombor dua. Tapi setakat tu je lah. Tapi kita tak keluarkan pendapat kita sendiri. Jadi kenapa? Apa sebab kita ikut mazhab? Kenapa kita tak ambil je Al-Quran dan hadis, kita buka, kita keluarkanlah hukum. Kita nampak ayat Al-Quran, wa aqimus salah, maksudnya solat itu wajib, so kita buatlah solat. Kenapa kita ikut mazhab? Rukun-rukun solat semua kita belajar mengikut mazhab. Pertama, anna majmu'a ma fil madhahib, majmu'a ma fil madhahib al-fiqhiyatil matbu'ah yumathil fiqh syari'ati fil jumlah. Dari sudut jumlah ataupun secara kelompoknya, mazhab ni dia dah susun siap-siap. Himpunan ataupun koleksi permasalahan fiqh. Jadi kalau antum belajar fiqh mengikut mazhab, maksudnya antum belajar mengikut silibus. Daripada awal, daripada bersucinya macam mana, ambil wuduk, kalau istinja, tayammum, mandi, lepas tu solat pula, puasa, semua tu dah disusun oleh mazhab.
Mazhab-mazhab semua menyusun ikut kaedah macam tu. Kadang-kadang dia adalah certain chapters ataupun certain bab yang dia terbalik sikit. Kedua, yu'addu tafaqquh an tariqi taraqi fil mazhab al-fiqhi min afdalit turuq. Jadi antara cara terbaik adalah kita start daripada bawah. Jadi ini fitrah. Ini logiknya. Kita tak adalah bagi contohnya buku kalkulus kepada budak yang nak belajar matematik. Kita mestilah tambah tolak dulu. Lepas tu naik sikit. Lepas tu barulah masuk kalkulus. Tapi dalam agama begitu juga. Kita tak adalah bagi, ambil khilaf 4 mazhab, kitab Al-Majmu' Ibn Qudamah, Al-Majmu' An-Nawawi ataupun Al-Mughni oleh Ibn Qudamah yang bincangkan pasal khilaf 4 mazhab. Taklah kita akan bagi dia kitab mazhab dulu. Dan kitab mazhab tu pun kita tak bagi kitab yang tinggi. Kita bagi yang ringkas-ringkas. Matan-matan ringkas seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau dalam mazhab Asy-Syafi'i ada Safwatul Zubat, ada Safinatun Najah, ada Mukhtasar Abi Syuja' yang syarahnya kita belajar Al-Iqna'. Begitu juga mazhab yang lain, mazhab Maliki ada Ashalul Masalik ila mazhabil Imam Malik. Kemudian Imam Hanafi kita ada kitab An-Nuqayah ataupun Al-Wiqayah fi Masailil Hidayah. Ada Kifayatul Mubtadi wa Nihayat wa Tadhkiratul Muntahi. Imam Ahmad ada kitab yang ringkas juga, Zadul Mustaqni', Mukhtasar Al-Muqni'. Jadi semua tu adalah matan ringkas yang boleh kita pelajari mungkin setahun dua ataupun beberapa bulan lah. Ketiga adalah Sarwatul Mudawwanat Al-Madhhabiyah bil Masail Al-Fiqhiyat Al-Makhdumah, Ta'silan, Tadlilan, Tafri'a. Jadi, bila kita belajar mazhab, sesungguhnya kita telah belajar kekayaan fiqh dengan semua permasalahannya beserta usul, beserta dalil dan cabang-cabang. Usul, dalil dan cabang-cabang. So, kita akan belajar dalil juga dalam tu kan? Contohnya, kenapa yang ni tak sah? Ni dalilnya. Kenapa ni sah? Kenapa ni haram? Kenapa ni harus? Ada dalilnya. Dari sudut usul, dari sudut pendalilan dan dari sudut cabang-cabang. Yang mana benda ni, dia kurang ataupun sangat sukar kalau kita hanya baca hadis dan kita baca Al-Quran. Kita bukan tolak Al-Quran dan hadis. Tapi, bila kita baca hadis, bila kita baca Al-Quran, secara sathiyan, secara permukaan, tanpa rujuk mana-mana kitab, maka kita akan terlepas nombor 3 ni. Kita tak dapat detect adakah ni dalil untuk sekian-sekian. Kita tak dapat detect apa permasalahan timbul dalam hadis tu. Yang mana nombor 3 ni, insya-Allah kita akan kupas. Saya akan buka ataupun bedah kitab hadis hukum. Hadis hukum selepas sejarah fiqh ni akan ada hadis hukum. Waktu tu kita akan tengok betapa susahnya bila kita baca hadis, kita nak keluarkan dia punya cabang-cabang tu. Kita bayangkan contoh hadis Innamal a'malu binniyat. Boleh keluar berapa permasalahan daripada tu? Banyak permasalahan. Kata para ulama, aku boleh tulis lebih kurang 70 bab hanya menggunakan hadis innamal a'malu binniyat. Tapi kita faham sekadar tu je, amalan berdasarkan niat. Dekat situ dia tak adalah bahas. Contohnya kalau si fulan dia menggunakan lafaz kinayah ketika talak, si suami menggunakan lafaz talak tapi menggunakan kinayah, bukan sarih. Tapi dia niatkan cerai, maka akan jatuh cerai berdasarkan innamal a'malu binniyat. Nampak tak? Kita tak sampai ke situ. Hanya sekadar membaca hadis yang ada. Tapi kita bukan tolak hadis. Of course kita terima. Cuma pemahaman tu memerlukan mazhab. Nombor 4, ma yuthbituhul waqi' min kauni mujanibah min kauni mujanabati tafaqquh al-madhhabi qad tufdi ila tafalut wa syuduz. Dan apa yang
dilakukan ataupun apa yang terjadi pada realitinya apabila kita menjauhi fiqh bermazhab ini boleh membawa kita kepada tafallut wasyuzuz. Jadi ganjil. Jadi ganjil. Maksudnya, contoh, kita tak belajar mazhab sekadar faham daripada Al-Quran dan faham daripada hadis, mengikut kepala kita, maka pendapat kita boleh jadi jauh daripada orang lain. Tersasar. Dan wallahu alam, sebab tu kalau kita tengok dalam ni, sebelum ni ada pendapat-pendapat imam kan, yang dia punya mazhabnya dah pupus, kita cerita minggu lepas. Ada pendapat yang dia agak rare, agak jauh, yang mana kita boleh secara jelas kita kata tu tak tepat lah. Tapi mereka mujtahid. Mereka berdasarkan ilmunya, mereka capai kepada konklusi itu. Cumanya kita katakan kalau kita ikut mazhab, insya-Allah kita tak tersasar lah. Kita tak tersasar dan kita tak buat benda pelik. Bahasa mudahnya, tak buat benda pelik. Seterusnya, al-usul wa masadir at-tashri' fi asri al-a'immatil mujtahidin. Jadi sebelum ni kita ada sebut-sebut usul furu'. Usul furu'. Jadi usul sesuatu mazhab ni apa? Mazhab ni dia berdasarkan apa mereka keluarkan hukum? Of course lah Al-Quran dan hadis, itu yang utama. Yang kedua, pertama dan kedua, iaitu Al-Quran, As-Sunnatun Nabawiyah. Kemudian tambah lagi dua, Al-Ijma', Al-Qiyas. Ijma' iaitu sepakat para ulama terhadap sesuatu isu, dan Al-Qiyas adalah qiyas, iaitu kita samakan sesuatu isu dengan isu yang lain yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Seperti benda-benda yang memabukkan, syabu, ganja, segala bagai, kita samakan, kita kiaskan dengan arak. Ataupun kita kiaskan dengan benda-benda yang lain yang memabukkan dan yang memudaratkan. Okey, jadi sebenarnya, kalau ikutkan yang utamanya dua ni lah. Al-Quran, As-Sunnah. Al-Quran, As-Sunnah. Al-Ijma' Al-Qiyas ni dia datang kemudian, dan dua ni nak tak nak dia akan ikut yang dua ni juga. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan begitu juga para sahabat, para ulama selepasnya, dia tidak akan ijma', dia tak akan sepakat pada benda yang tak ada asas. Jadi mereka akan bersepakat berdasarkan Al-Quran ataupun Sunnah juga. Begitu juga Al-Qiyas, dia datang kemudian, iaitu Al-Qiyas nak tak nak dia kena bergantung kepada mana-mana ayat Al-Quran ataupun Sunnah juga. Untuk kiaskan dengan benda baru, benda moden yang tak wujud pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So by the way, dua ni dia daripada dua ni juga. So dia bercambah begitulah. Kenapa dua ni? Ini yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Muwatta Imam Malik. Di dalam Muwatta Imam Malik, ataupun mungkin sebahagian riwayat yang lain, hadis masyhur, taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima. Aku tinggalkan dua perkara, Nabi kata, yang kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi mana kamu berpegang dengannya. Kitab Allah wa sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Malik lah, Imam Malik bin Anas. Iaitu kitabullah dan sunnah. Jadi pegang dua-dua ni, dan daripada dua ni terzahirnya ataupun muncul dua lagi. Dua ni kita tak akan sesat selagi kita berpegang dengannya. So tak berpegang, maka akan sesat. Na'udzubillahi min zalik. So kebanyakan kumpulan-kumpulan ataupun grup-grup yang sesat sekarang ni, dia tak pegang. At least tak pegang salah satu ataupun tak pegang dua-dua lah. Seperti atheist dan sebagainya. Baik. Ada tak pertama sekali, bila dia nak faham Al-Quran, faham hadis, kadang-kadang akan ada berbeza pendapat juga. Yang ni banyak kali saya sebut sebelum ni, macam lain. Jadi dia berbeza pendapat walaupun sumber yang sama. Walaupun guna Al-Quran, walaupun guna Sunnah. Tapi beza sikit faham, maka lainlah natijah.
Selain tu, antara punca bezanya mazhab ataupun bezanya pandangan sebab dia ada usul yang lain. Usul tambahan. Usulun ikhtalafu fiha wa minha, yang ni mungkin dipelajari dalam SPM Manahij. Dalam subjek Manahij, ada usul selain Al-Quran, Sunnah, Ijma' Qiyas, ada ulama yang mengambil ataupun mengguna pakai beberapa sumber lain. Contohnya Al-Istihsan. Al-Istihsan, kalau tak silap ni digunakan oleh mazhab Hanafi. Al-Masalih Al-Mursalah. Al-Masalih Al-Mursalah. Kemudian adalah amal ahli Al-Madinah. Amalan orang Madinah. Yang ni famous lah. Diguna pakai oleh Imam Malik bin Anas. Sebab dia orang Madinah. Dan dia hidup pada zaman cucu-cucu para sahabat. Ataupun anak sahabat. Rasanya cucu sahabat lah. Mungkin anak sahabat ada juga. Ala kulli hal, Imam Malik antaranya menggunakan amal ahli Madinah untuk menjadi bukti betulnya hukum tersebut. Jadi atas dasar itulah ada beberapa amalan seperti seperti puasa 6 di bulan Syawal yang ditolak oleh Imam Malik. Tak ada puasa 6 ni sebab orang Madinah pada zaman beliau tidak mengamalkan puasa 6 pada bulan Syawal. Jadi dia kata taklah. Sebab kalau puasa tu sunnah, puasa tu sunat, mesti orang Madinah waktu zaman aku, zaman Imam Malik ni dekat dengan zaman sahabat. Mestilah dia buat. Sebab yang ada waktu tu, anak-anak ataupun cucu sahabat yang pasti mengamalkan apa yang diajarkan oleh ibu bapa mereka. Tapi kalau tak ada, maka tak ada. Tapi ini bertentangan dengan hadis sahih. Hadis sahih yang kita baca sebelum ni, iaitu siapa yang berpuasa 6 hari pada bulan Syawal. Siapa yang puasa penuh Ramadan diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka puasanya seperti as-siyam ad-dahr, puasa setahun. Hadis sahih. Ala kulli hal, itu amalan ahli Madinah. Qaulus sahabi. Qaulus sahabi ini adalah kalam sahabat ataupun kata-kata sahabat. Contoh dalam sesuatu isu tu tak ada ayat Al-Quran ataupun hadis, tetapi ada kalam sahabat. Adakah dia digunakan? Khilaf juga. Ini kita dah bahas dalam kitab Al-Waraqat. Ada yang terima, ada yang tak terima. Kedua terakhir adalah Sadduz Zara'i', iaitu menghalang sesuatu daripada merebak ataupun sesuatu keburukan itu kita halang. Itu adalah Saddu Az-Zara'i'. Contoh-contoh ni insya-Allah kita sebut dalam masa yang lain lah. Setiap satu tu ada khilaf. Sebab tu namanya usul ikhtalafu fiha. Usul ikhtalafu fiha, usul yang berkhilaf padanya para ulama. Ada yang terima, ada yang tak terima. Dan yang terakhir adalah syar'u man qablana. Pensyariatan umat sebelum kita. So kalau para nabi sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia ada syariat, kalau syariat mereka tu kita boleh guna tak sebagai sumber? Sebagai sumber. Jadi ni pun khilaf para ulama. Okey, seterusnya. Okey, kita sambung slide yang seterusnya. Masih lagi pada bab imam mazhab, cuma selepasnya. Okey. Al-fiqhu ba'da asri al-a'immatil mujtahidin. Fiqh selepas zaman imam mujtahid. Kita alhamdulillah dah selesai 4 mazhab tu. Tapi jangan risau, 4 mazhab ni kita akan perincikan setiap satu tu dalam sesi yang akan datang lah. Kita akan bahas setiap satu tu. Mazhab Hanafi dululah, sebab mazhab Hanafi imamnya antara yang terawalahi Imam Abu Hanifah. Kita akan hurai kupas sedetail mungkin lah insya-Allah. Apa kitab-kitab yang mereka guna, siapa tokoh-tokohnya, apa dalil-dalil ataupun sumber rujukannya. Okey, ala kulli hal yang ni zaman selepas.
Al-fiqhu ba'da asril a'immatil mujtahidin. Yumkin ijmal al-hadis, mungkin kita boleh ringkaskan, selepas era imam mujtahid ni, ada 3 peringkat ataupun 3 fasa. Pertama adalah marhalatul mujtahidil masail min muntasaf al-qarnil rabi' ila muntasaf al-qarnil khamis al-hijri. Waktu tu masih lagi ada mujtahid. Masih lagi ada ulama-ulama yang boleh berijtihad, keluarkan pendapat sendiri untuk masalah-masalah yang timbul kemudian. Yang mana tak dalam era imam tak ada masalah tu, zaman selepasnya muncul, maka anak-anak muridnya berijtihad. Ini bermula daripada pertengahan kurun keempat sampai pertengahan kurun kelima. So lebih kurang 1 kurun lah. Kemudian datang selepas tu fasa marhalatun naqdi wa tanqih wal ikhtiyar. Fasa untuk kritik, untuk filter, untuk memilih pandangan yang tepat. Jadi ini bermula daripada kurun kelima, pertengahan kurun kelima sampai pertengahan kurun ketujuh. So lebih kurang 2 kurun. Apa maksud marhalatin naqdi? Maksudnya waktu tu dia dah mula kumpulkan semua permasalahan ni dan dia akan pilih mana yang tepat. So ini yang dibuat, wallahu alam, mungkin kita boleh kata pada era seperti Imam Nawawi contohnya. Imam Nawawi dia lahir 631. 631 Hijrah. 631, so termasuklah dalam ni. Apa Imam Nawawi buat? Imam Nawawi buat dia akan pilih. Contohnya Imam Syafi'i, kalau untuk makluman semua, Imam Syafi'i sendiri dia ada 2 pendapat. Itu yang dinyatakan di dalam sirah ataupun di dalam biografi beliau, adanya mazhab qadim, adanya mazhab jadid, mazhab lama dan mazhab baru. Mazhab lama kalau tak silap ketika itu beliau di Iraq. Di Iraq selepas belajar daripada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dan Abu Yusuf, anak murid Imam Hanafi. Jadi waktu tu dia belajar, maka tulislah buku pendapat dia sendiri. Kemudian bila akhirnya beliau berhijrah ke Mesir, belajar pula dengan anak murid Al-Laits bin Sa'ad. Al-Laits bin Sa'ad kita dah hurai biografi dia sebelum ni, antara mazhab yang pupus, tapi Imam Syafi'i sempat belajar dengan anak murid Al-Laits bin Sa'ad. Jadi dia dapatlah pendapat baru dan dia cuba bandingkan dan dia buatlah mazhab Al-Jadid, mazhab baru, dan dia tulis buku mazhab jadid. Sehingga kan dia kata aku tak benarkan sesiapa pun mengambil pendapat aku yang lama. Ala kulli hal, apa yang Imam Nawawi buat zaman kemudian, fasa yang kedua ni, dia tengoklah balik antara yang jadid dengan yang qadim, mana yang betul-betul sesuai dengan dalil. So Imam Nawawi buat. Jadi wallahualam ini mungkin perlu kajian lebih, berapa persen ataupun berapa peratus mazhab jadid, berapa peratus mazhab qadim yang kita amalkan sekarang. Tak silap saya, seperti contohnya mazhab qadim mengatakan bacaan amin selepas bacaan Al-Fatihah perlu didiamkan ataupun perlu di-slowkan. So kiranya pendapat lama Imam Syafi'i lah yang kita pakai. Pendapat lama Imam Syafi'i mengatakan amin dijaharkan selepas bacaan Al-Fatihah dan itu diamalkan sampai sekarang lah. Adapun mazhab jadid, mazhab baru bagi Imam Syafi'i waktu lepas Imam Syafi'i ke Mesir, dia kata amin tidak dijaharkan, iaitu sir, baca pelan. Bukan macam yang kita amalkan lah. Ala kulli hal, fasa yang kedua ni, itu adalah marhalah penapisan. Dan antara yang banyak riwayat ataupun banyak pendapat adalah Imam Ahmad. So dalam mazhab Hambali, dia punya proses yang nombor 2 ni sangat menonjol. Sebab Imam Ahmad ni, dia tak ada karang buku fiqah. Dia ahli hadis dan dia karang kitab hadis lah. Boleh rujuk Musnad Imam Ahmad. Tapi dia tak karang buku fiqah sebagaimana Imam Syafi'i. Jadi
untuk tahu ilmu fiqh Imam Ahmad ni melalui soalan-soalan anak murid dia kepada dia. Jadi waktu itulah ada anak murid yang dapat jawapan sekian-sekian. Ada yang jawapan harus contohnya. Tiba-tiba ada murid lain dia kata tak, sunat hukumnya. Tak, haram hukumnya. Jadi daripada banyak riwayat-riwayat daripada jawapan Imam Ahmad ni disatukan balik dan dinaqdi tanqih ikhtiar. Begitu jugalah Imam Malik dan Imam Abu Hanifah pun ada juga proses tu berlaku. Contohnya dalam mazhab Hanafi, Imam Hanafi dia ada meninggalkan 2 tokoh, sahabat lah. Ataupun sebenarnya anak murid. Cuma Imam Hanafi dia panggil sahabat. Iaitu Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Yang mana dua-dua ni kadang-kadang berbeza dengan Imam Abu Hanifah sendiri. Kadang-kadang sesama dua tu pun berbeza juga. Jadi 3 orang tokoh ni dia kadang-kadang berbeza. So ulama kemudianlah yang akan menapisnya. Okey, nombor 3, marhalatut tafaqquh wa taulidul masail. Peringkat menekuni fiqh dan melahirkan permasalahan-permasalahan baru. Jadi ini bermula daripada kurun ke-7 sehingga kurun ke-13. So sedang cerita zaman sekarang lah. Zaman sekarang ni mungkin ada permasalahan-permasalahan baru dan kita akan menekuni fiqh mengikut apa yang mereka dah asaskan. So ni nombor 3. Ala kulli hal, penting juga untuk saya ingatkan yang nombor 2 ni, marhalatun naqdi wa tanqih, pemilihan ataupun filtration of mazhab. Maksudnya apa? Daripada sini kita faham mazhab mazhab Syafi'i contohnya bukanlah sepenuhnya kata-kata Imam Syafi'i. Maksudnya pendapat Imam Syafi'i tu kadang-kadang boleh jadi mazhab Syafi'i, kadang-kadang mazhab Syafi'i bukan kata-kata Imam Syafi'i. Tetapi mungkin kata-kata imam anak murid dia ataupun kata-kata Imam Syafi'i yang lama. Yang dia sendiri tolak, tetapi kita lepas filter kita terima balik. Tapi of course bukan kita punya kerja lah. Itu seperti Imam Nawawi, Imam Rafi'i dan lain-lain. Dia tapis balik dan dia ambil kata putus untuk mazhab tersebut. Mazhab ni macam kita sebut satu kumpulan. Dan dalam tu ada banyak ulama'. Boleh jadi ulama' tu terima, boleh jadi ulama' tu tak terima. Jadi mazhab merupakan koleksi dalam satu permasalahan. Okey, seterusnya, marhalatul mujtahidi. Oh, yang ni dia dah huraikan. Jadi sebenarnya saya dah huraikan sikit. Tak apalah, kita go through sahaja. Marhalatul mujtahidil masail daripada kurun ke-6, kurun ke-4 sampai kurun ke-5. Mungkin kita boleh ringkaskan. Pertama, mazhab fiqh ni dia dah hampir sempurna. Ataupun kita kata dah sempurna lah. Dan dia dah ada pengikut. Wa asbaha likullin minha atba'. Dah ada pengikut waktu tu. Imam Syafi'i ada pengikutnya, Imam Malik bin Anas ada pengikutnya, dan lain-lain. Kedua, tawakuf at-takawun al-mustaqil. Jadi berhentilah ataupun titik ni at this point penubuhan mazhab tu dah terhenti. Sebab apa? Dah ada 4 yang kekal, dah stabil. Yang baki tu pula dah mula pupus. Seterusnya, بدأت إرهاصات الدعوة إلى سد باب الاجتهاد وتقييد المفتين والقضاء بتقليد أحد المذاهب. Tapi ada fenomena yang berlaku iaitu seruan ke arah menutup pintu ijtihad. Seruan ke arah menutup pintu ijtihad. Maksudnya apa? Lepas ni jangan keluarkan apa-apa pendapat daripada Al-Quran dan hadis lagi. Guna je apa yang ada dalam mazhab. Dan kita akan ikat juga setiap mufti, setiap qadi yang dilantik mesti ada mazhab yang dia pegang, satu mazhab. Ini hasil daripada nombor 1, nombor 2. Abrazu asbab. Kenapa mereka seru ke arah tutupnya pintu ijtihad? Kenapa mereka tak bagi lagi kita keluarkan hukum waktu zaman tu daripada Al-Quran dan hadis sendiri? Pertama, kasratud di'a al-ijtihad mimman laisu ahlan bih ataupun ahlan lahu. Sebab waktu tu dah ramainya orang yang
mendakwa boleh berijtihad sedangkan mereka bukan ahlinya. Tak ada ilmu pun. Tapi sibuk nak keluarkan hukum. Kemudian yang kedua, qana'atul mutamazhibin bi kifayati mazahibihim. Sebab dah berpada dengan mazhab, mazhab dah ada untuk menjawab permasalahan yang timbul. Ketiga, al-istirwah ila taqlid. Dia dah mula cenderung ke arah taklid. Taklid ni ikutlah. Taklid ni ikut. Maksudnya apa-apa ikut. Ikut imam. Abraz athariha. Taklid lawan kepada ijtihad. Taklid lawan kepada ijtihad. Kita dah hurai dalam usul fiqh. Abraz athariha. Apa dia punya kesan? Yang paling menonjol adalah mulanya nampak macam baik kan? Nampak macam baik. Sebab dia setiap benda tu ada pro kontra lah. Jadi antara kesannya adalah mula ta'asub mazhab. Dan ekstrim dalam mengagungkan imam. Ekstrim dalam mengagungkan imam. Seolah-olah imam tu dah macam Nabi lah. Na'udzubillahi min zalik. Kalau dulu, zaman Imam Syafi'i, ketika beliau mengkritik gurunya Imam Malik bin Anas dalam beberapa isu di Mesir, waktu itulah anak murid Imam Malik memukul Imam Syafi'i. Sebab apa? Sebab kau lawan guru. Padahal dia bukan gaduh, tetapi Imam Syafi'i kritik. Ada beberapa permasalahan yang dalil Imam Malik tak tepat. Jadi anak murid Imam Syafi'i, anak murid Imam Malik, waktu tu dia di Mesir, bertembung dengan anak murid Imam Malik yang lain yang ekstrim. Sehingga kan dikatakan mereka meletakkan kopiah Imam Malik di depan bila nak salat. Macam imam lah pula. Waktu tu Imam Malik dah tak ada lah. Imam Malik dah tak ada. Okay, jadi dia al-ghulu fi ta'zimil a'immatil mujtahidin. Mereka masing-masing mula fanatik, imam aku yang betul, imam kau salah, dan apa-apa imam. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tadyiq nitaqil ijtihad bi ja'lihi mahsuran dakhil al-madhhab. Dan kita dah tutup pintu ijtihad. Tak boleh keluarkan apa pandangan lagi daripada Al-Quran Sunnah, walaupun mungkin pandangan dia kuat. Tapi kita dah tutup dah. Kita dah tutup dah tadi. Kita kata kita nak tutup pintu ijtihad. Ketiga adalah at-tahayyub minal khuruj. Sangat takut untuk keluar daripada pendapat imam dan hanya menyempitkan mengikut imam sahaja. Maksudnya dah tak nak keluar dah lah. Apa-apa mesti imam kita. Jangan keluar. Keluar seolah-olah macam keluar Islam. Wala syakka anna hadhihi da'wa, dan tak syak lagi dakwaan-dakwaan seperti ini jauh daripada kebenaran. Kerana dia menyempitkan manusia, mewajibkan apa yang tak wajib. Ilzamun nas bima lam yulzimuhum bihillah. Allah bukan suruh ikut imam. Imam 4 tu lah. Allah suruh mengikut Al-Quran Sunnah. Nabi pun suruh mengikut Al-Quran Sunnah. Tapi macam saya sebut sebelum ni, imam mazhab bukan tak ikut lah. Imam mazhab ikut. Cumanya mana yang paling dekat antara mereka, 4 contohnya, siapa yang paling dekat dengan Al-Quran dan Sunnah. Mestilah berbeza, sebab tu mereka berbeza pendapat. Marhalah mujtahidi al-masail. Sambungan tadi. Tajallat wujuhud fuqaha hadhil marhalah. Jadi dalam fasa ni juga, ada beberapa perkara yang dibuat oleh para ulama. Yang pertama, ta'lil mastanbatahu a'immatuhum. Mereka mula menjustifikasikan, bagi alasan, bagi sebab, kenapa imam bagi keluarkan hukum tersebut. Contohnya Imam Syafi'i, dia jawab soalan, ataupun Imam Ahmad, dia jawab soalan harus. Jawab soalan haram. Tanpa bagi alasan. Jadi ulama tersebut, ulama mazhab tersebut yang kemudian, dia yang akan gigih keluarkan alasan. Antaranya yang paling bagus untuk kita bedah adalah kitab Sunan Baihaqi. Sunan Al-Baihaqi. Sunan Al-Baihaqi. Al-Baihaqi dikatakan, para ulama kata, semua orang terhutang budi dengan Imam Syafi'i kecuali Imam Baihaqi. Itu antara kalam menarik lah. Semua orang, semua manusia terhutang budi dengan Imam Syafi'i kecuali Imam Baihaqi. Sebab Imam Baihaqi, Imam Syafi'i terhutang budi kepadanya. Sebab Imam Baihaqi ni, dia muncul kemudian, lama lepas tu, dia karang Sunan Baihaqi. Sunan Baihaqi ni penuh dengan dalil-dalil mazhab Syafi'i. So, mana-mana Imam Syafi'i punya pendapat,
Imam Baihaqi siap-siap bawakan dalilnya daripada hadis ataupun ayat Al-Quran. So Imam Baihaqi wafat pada tahun 458 Hijrah. Dia datang selepas Imam Syafi'i lah. Kemudian Raddul Ashbah ba'dhiha ila ba'd. Kemudian ada permasalahan yang hampir sama ataupun ada perbezaan, so kita terangkan. Itu yang kedua. Permasalahan yang sama akan dikelompokkan sama-sama dan kita akan sebutkan apa perbezaan antara semua tu. Dhabtu mawadhi' al-ittifaq wal ikhtilaf wa tarjih bain al-ara' fil madhab. Dalam fasa ni juga kita mula menekuni apa yang kita setuju, apa yang kita tak setuju. Dan apa dia punya pendapat yang tepat. Dalam fasa ni jugalah. Waktu tu kita dah mula tahu apa beza Syafi'i Maliki, apa beza Syafi'i Hanafi dan apa persamaan kita semua. Dan kalau kita berbeza, mana yang tepat. Wallahu a'lam. Al-intisar lil mazhab. Dan yang keempat, mereka mula nak memenangkan mazhab. Mula nak memenangkan mazhab. Maksudnya, mazhab kita yang paling tepat sekali. Ini bukti-buktinya. Mereka berhujah lah. So, ni nombor 4. Kesannya ataupun antara bentuknya, apa yang mereka buat, at-ta'lif fi manaqib a'immatil mazahib. Jadi, mereka nak menangkan mazhab, mereka tulis ataupun mereka buat coretan tentang biografi imam. Biografi imam. Contohnya, Abu Ya'la. Dia menulis Fadail Imam Ahmad. Fadilat-fadilat kelebihan Imam Ahmad. Nak katanya, mazhab Imam Ahmad lah yang tepat sekali. Yang betul. Ini kitab tentang kelebihan Imam Ahmad. Kedua, at-ta'lif fi mawatinil khilaf bainal a'immatil madhahib. Dia mula tulis permasalahan khilaf antara mazhab-mazhab yang ada dan dia akan menangkan pendapat imam dia lah. Antaranya yang dibuat oleh Abu Lais As-Samarqandi dalam kitab Masailil Khilaf. Jadi macam saya sebut sebelum ni, selingan sikit. Yang kita baca-baca ni semua dia dah agak advance lah. Sebab tu kita bedah sejarah fiqah ni selepas kita dah tengok usul fiqh, selepas kita dah bedah qawaid fiqh dan selepas kita dah bedah rasanya kita baru bedah 2 kot. Barulah kita masuk sejarah. Aqdu majalisil munazarat. Mereka juga untuk memenangkan mazhab, mereka mula berdebat. Buat debat. Wa zaharat musannafat fi hadzal fan. Mula muncul penulisan pada seni ini seperti Al-Mulakhas fil Jadal dan Al-Ma'unatu fil Jadal oleh Abu Ishaq Asy-Syirazi Asy-Syafi'i. Okey. Marhalah Mujtahidi Al-Masail. Ini masih lagi dalam permasalahan yang sama. Fasa yang sama. Iaitu fasa pertama lah sebenarnya. Jadi saya lajukan sikit. Dalam fasa ni juga, selain daripada nombor 1 dan nombor 2 tadi kita dah bincang, nombor 3, fuqaha mengeluarkan fatwa-fatwa untuk isu-isu yang muncul. Yang tak ada pada zaman imam, tapi zaman mereka muncul, maka mereka keluarkanlah. Jadi ada beberapa kitab yang dihasilkan. Contohnya, dalam mazhab Hanafi adanya Mukhtasar At-Tahawi. Kemudian, di sisi Imam Malik, adanya Risalah Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani. Dalam mazhab Syafi'i ada Talkhis dan Miftah oleh Ibn Al-Qas dan dalam mazhab Hanbali ada Mukhtasar Al-Khiraqi. Sebenarnya yang ni permasalahan imam, cumanya dia ringkaskan. Dia ringkaskan daripada gurunya. Seterusnya. Zahara fi awakhir hadzal asr, muncul pada hujung-hujung era ni, fasa ni, mula ada syarahan ataupun huraian bagi kitab-kitab. Jadi, tadi kita dah sebut kan, ada imam yang tulis pendapat imam mereka dan ringkaskan. Contohnya Mukhtasar Tahawi, Risalah Ibn Abi Zaid, Talkhis dan Mukhtasar Khiraqi. So datang pula hujung era ni ataupun nak habis era ni,
dia syarahkanlah balik daripada kitab-kitab tadi. Contohnya Mukhtasar Tahawi, ada syarah Mukhtasar Tahawi oleh Al-Jassas, Hanafi. Kemudian syarah Risalah Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani, Mazhab Maliki, oleh Al-Qadhi Abdul Wahhab. Kemudian ada Al-Hawil Kabir dan ada Mukhtasar, Al-Hawil Kabir, syarah kepada Mukhtasar Al-Muzani. Mukhtasar Muzani dia masuk dalam kategori yang ni. Kemudian syarah kepada Mukhtasar Al-Khiraqi dalam mazhab Hambali oleh Al-Qadhi Abu Ya'la. Al-Qadhi Abu Ya'la orang yang sama menulis tentang Fadilat Imam Ahmad. Seterusnya, Minal Musannafat, yang poin yang nombor 5, mulalah ditulis ilmu usul ke arah yang lebih tinggi. So setiap mazhab tu dah terbina, dah kukuh, maka masing-masing tulis usul kami sekian-sekian. So antara usul yang ditulis oleh imam-imam setiap imam tu, antaranya Al-Fusul fil Usul. Al-Fusul fil Usul oleh Abu Bakar Al-Jassas Al-Hanafi. Kemudian Al-Mu'tamad oleh Abul Husain Al-Basri Al-Maliki. Ketiga adalah Al-Burhan oleh Al-Juwaini. Al-Juwaini penulis yang sama, tulis Al-Waraqat. Cuma yang kita bahaskan Al-Waraqat sangatlah simple. Nak tengok lebih lagi, tengok Al-Burhan oleh Imam Al-Juwaini, penulis yang sama, tapi yang ni panjanglah. Keempat, Al-Uddah fi Usulil Fiqhi oleh Abu Ya'la Al-Farra Al-Hambali. So setiap ni ada dia punya usul-usul tersendiri. Of course, Al-Quran, Sunnah, Ijma' Qiyas ada dalam empat-empat ni. Kemudian, marhalah mujtahidin mazhab, poin yang keenam adalah munculnya pada zaman ni Ashabul Wujuh. Ashabul Wujuh maksudnya orang yang ataupun tokoh-tokoh yang mengeluarkan permasalahan berdasarkan jawapan imam. Maksudnya dalam certain situasi, mungkin benda barulah imam tak sebut. Tapi kita kiaskan dengan benda yang imam pernah sebut. Contohnya, zaman dulu mungkin Imam si Fulan, dia huraikan bab solat di atas kapal. Kan? Jadi Ashabul Wujuh, imam yang terkemudian yang digelar Ashabul Wujuh, dia kiaskan pula solat di atas flight contohnya. Wallahu a'lam. Ataupun solat di atas udara. Macam itulah. Okay, kita masuk marhalah yang kedua. Kita ada 3 marhalah. Ini baru yang kedua. Marhalah penapisan. An-naqdi wat-tanqih wal-ikhtiyar. So, masalah ataupun fasa ni, dia bermula pada kurun kelima, berlanjutan sampai gugurnya ataupun jatuhnya Baghdad di atas Tatar ataupun Mongol. 656. Okey, jadi apa yang berlaku fasa ni? Pertama adalah fiqh pada zaman ini bersifat dipilih ataupun permasalahan tu difilter. Sebab dah banyak isu kan. Isu baru-baru pun dah dijawab oleh ulama' sebelum-sebelum ni, maka kita tapis. Dan para ulama' pada zaman tu, wallahu a'lam, nazal al-ijtihad an martabatil ijtihad fil masail ila ijtihad at-tarjih wal ikhtiyar. Mereka dah tak keluarkan pendapat baru secara mentah daripada Al-Quran dan Sunnah. Tetapi mereka berijtihad untuk memilih mana pendapat yang tepat. Pendapat dah ada. Cuma mana yang tepat. Nombor 2, Sarat Harakatut Tadwin. Mula ditulis kitab-kitab fiqh dengan 2 aspek. Yang pertama, ittijah rakkaza juhdahu ala dirasatil musannafatil qadimah. Yang kedua, ala unsurin naqdi wat tanqih. Yang pertama, zaman ni mereka dah mula menulis kitab yang belajar balik ilmu-ilmu yang lepas. Contohnya Bidayatul Mubtadi oleh Marghinanil Hanafi. Kemudian ada Jami'ul Ummahat oleh Ibn al-Hajib al-Maliki, At-Tahzib oleh Al-Baghawi Syafi'i dan Al-Mustaw'ib oleh As-Samiri al-Hambali. So yang ni dia tak ada benda yang baru sangatlah.
dia hanya kembalikan kita kepada mazhab asal ataupun kepada tokoh ilmu-ilmu sebelum ni. Ada pun yang kedua, dia dah mula ada unsur penapisan. Dia dah mula tapis. Yang pertama, Al-Mabsut oleh As-Sarakhsi Al-Hanafi. Al-Bayan wa Tahsil oleh Ibn Rushd Al-Maliki. Kalau tak silap ni Ibn Rushd yang atuk. Sebab Ibn Rushd ni ada banyak juga. Sekejap saya check lah terus. Al-Bayan wa dia ada satu Ibn Rushd ni ada banyak. Okey, jadi apa Ibn Rushd yang berbeza lah. Ibn Rushd yang berbeza. Bukan Ibn Rushd yang cucu. Yang cucu dia ada kitab lain. Okay, ala kulli hal, antaranya Al-Mabsut, antaranya Al-Bayan wa Tahsil Ibn Rushd Al-Maliki, kemudian Nihayatul Matlab oleh Imam Juwaini Asy-Syafi'i. Imam Juwaini sama Imam Juwaini yang tulis Al-Burhan, Imam Juwaini yang tulis Al-Waraqat yang kita dah belajar kitabnya, dia jugalah tulis Nihayatul Matlab. Yang ni bukan kitab usul fiqh, yang ni kitab fiqh. Kemudian Al-Mughni oleh Ibn Qudamah Al-Hambali. Seterusnya Abraz Juhud Fuqaha. Antara usaha-usaha mereka yang menonjol pada fasa ni, mereka dah mula letak istilah yang tertentu untuk fatwa dan untuk tarjih antara aqwal mukhtalifah. Jadi dalam satu mazhab, dia sebenarnya untuk makluman antum semua, mazhab memang berbeza pendapat dengan mazhab yang lain. But at the same time, even in the same mazhab, dalam satu mazhab yang sama pun mereka kadang-kadang berbeza pendapat. Sebab imam mazhab Syafi'i ini banyak. Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, dua tu imam mazhab Syafi'i. Tapi dua-dua pun ada berbeza pendapat juga. Cuma biasanya kita akan kedepankan Imam Nawawi sebab dia lebih alim. Wallahu alam. Jadi, nombor satu ni dia dah mula letak simbol ataupun rumus-rumus menunjukkan benda tu adalah istilah-istilah. Contohnya dalam mazhab Syafi'i ada yang kalau perkataan syekh merujuk kepada siapa. Perkataan imam of course lah merujuk kepada Imam Syafi'i sendiri. Kemudian ashabul wujuh tadi kita dah tengok siapa. Kemudian adanya istilah-istilah ar-rajih, al-marjuh, al-madhhab, al-mu'tamad, al-mashhur. Jadi semua ni kita takkan dapat tahu perbezaannya kecuali kalau kita tenggelam, kita belajar dalam mazhab tu sendiri. Kemudian yang kedua, tersebarnya matan-matan ringkas dalam mazhab. Yang mana dah mulalah sebab kita tadi, kita dah ada karang kitab. Kemudian kita dah ada karang huraian kepada kitab. Kita tengok balik. Kitab syarah. Bagi yang asalnya, Mukhtasar Tahawi adanya syarah. Risalah adanya syarah. Jadi bila dah ada syarah-syarah ni dia makin panjang. Bila panjang kita nak ringkaskan balik. Dengan keilmuan kita yang tak berapa nak ada ni, mungkin kita payah nak ingat semua. Jadi ulama buat matan ringkas. So zaman ni mulanya ada matan ringkas. Contohnya Tuhfatul Fuqaha oleh Samarqandil Hanafi. Al-Jawahir Al-Thamina oleh Ibn Syash Al-Maliki. At-Tanbih oleh Asy-Syirazi Al-Syafi'i. Dan Al-Muqni' oleh Ibnu Qudamah. Tapi sebenarnya dia walaupun ringkas, dia panjang juga sebenarnya. Jadi Al-Muqni' contohnya, diringkaskan lagi menjadi Zadul Mustaqni' bi Mukhtasar Al-Muqni'. Itu yang kami pelajari sekarang lah. Ala kulli hal, empat-empat ni sebenarnya dia ada yang ringkaskan lagi.
Walaupun dia dah kata ringkas, tapi perlukan ringkasan lagi. Kemudian dalam fasa ni juga mula tersebarnya ataupun meluasnya penulisan dalam permasalahan hukum dan kitab-kitab tentang isu kontemporari yang sesuai dengan fatwa para ulama. Jadi antara kitab yang ditulis adalah kitab-kitab isu kontemporari seperti Al-Fatawa Al-Kubra oleh As-Sadri Syahid. Ni mungkin dalam mazhab Hanafi. Kemudian adanya kitab An-Nawazil. Nawazil ni isu-isu baru, isu-isu kontemporari dan jawapan-jawapannya seperti Fatawa Ibnu Rushd. Ibnu Rushd. Al-Jad yang atuk. Dia ada bapa, dia ada anak. Yang paling famous yang cucu lah ataupun anak. Ibnu Rushd. Jadi dua jenis kitab. Yang pertama kitab isu kontemporari yang campur-campur pemiliknya. Fatawa Kubra. Sekejap. Kataba kutubun nawazil allati yajma' sahibuha fatawa ghairihi. Kutub an-nawazil. Okey. Jadi ada yang jenis dia tulis kitab fatwa-fatwa daripada orang lain. Daripada orang lain. Contohnya Fatawa Kubra ni ditulis oleh Sadri Syahid tapi bukan fatwa dia, fatwa orang lain. Dia kumpulkan. Ada pula yang ditulis oleh contohnya Fatawa Ibnu Rushd. Maksudnya memang pandangan dia lah. Pandangan Ibnu Rushd. Al-Jad. Okey, seterusnya marhala at-tafaqquh. Yang ni terakhir insya-Allah. Fasa menekuni fiqh dan melahirkan masalah-masalah baru. Bermula pada kurun ke-7 sehingga kurun ke-13 Hijri. So dah nak dekatlah dengan era kita ni 14. Wattasamatil halah as-siyasiyah li biladil muslimin fi hadhihi al-marhala bid-dha'f. Waktu tu keadaan politik orang Islam pun dia dah tak kuat. Sebab Daulah Abbasiyah dah gugur kan lepas Mongol kan. Yang ni kita cerita lepas Mongol dah serang Islam. Wa kana lidzalika atharun 'ala al-hayat al-'ilmiyah fi hadzal 'asr. Kita boleh ringkaskan. Pertama, mutaba'atu at-talkhis wat-tahrir wat-tadhhib li masail al-ahkam al-mawdu'ah. Waktu tu kita dah mula ringkaskan. Kita dah tulis balik, dah kita susun balik. Maksudnya tak ada benda baru lah. Berbeza dengan dua fasa sebelum ni, kita tak ada ijtihad baru, kita tak ada isu baru untuk kita ijtihadkan, kita hanya talkhis. Kita hanya ringkaskan dan tulis balik. Kedua, munculnya hawashi. Ini penting. Hawashi ni nota kaki. Hawashi dalam mufradnya kita panggil hasyiah. Banyak hasyiah sekarang ni, especially zaman kita sekarang ni. Hasyiah maksudnya nota kaki. Maksudnya kalau ada satu kitab, kemudian ada nota kaki bawah tu. Nota kaki bawah tu. Maksudnya orang terkemudian, dia ambil kitab asal, dia letaklah nota kaki. Itu antara ciri-ciri zaman Mamluk. Iaitu selepas ni lah, selepas Mongol tadi dan selepasnya. Dan apa yang dimaksudkan dengan hasyiah adalah apa yang ditulis komentar ataupun tambahan kepada kitab. So kitab asal tu ada komentar bawah tu disebut hasyiah. Dan yang ketiga dari sudut usul fiqh, mula muncul para ulama yang mula menulis kitabnya dan pendapat mereka dan sangat memberi kesan kepada kita. Antaranya At-Tufi Al-Hambali, Ibnu Taimiyah Al-Hambali, Asy-Syatibi Al-Maliki. So ini pakar usul fiqh ni, tapi dia zaman kemudian. Zaman kemudian At-Tufi, Ibn Taimiyah dan Asy-Syatibi. Ibn Taimiyah juga ada cucu, atuk, anak. Barazat, tapi yang masyhurnya cucu. Barazat fi awail hadhihi al-marhalah. So permulaan fasa ni mula penerapan ataupun aplikasi usul fiqh yang sangat jelas untuk menetapkan khilaf. Maksudnya kita sekarang ni kalau kita bayangkan mazhab-mazhab semua dah ada, dah well established and well known. Kemudian tokoh-tokoh mazhab pun dah ada. So zaman kemudian ni
kita cuba bandingkanlah mana yang sesuai dengan ilmu usul fiqh. So, mulalah muncul kitab Takhrijul Furu' 'ala al-Usul Az-Zanjani Asy-Syafi'i. Yang mana dalam tu dibahaskan imam ni kata ni, imam ni kata ni, imam ni kata ni. So, kesimpulan panjanglah kitab ni, dalil-dalilnya semua dibawa. Apa akhirnya? Konklusi. Siapa yang paling tepat? Dibuat oleh Az-Zanjani. Kata kama zahara ihtimam, begitu juga munculnya keprihatinan terhadap maqasid asy-syariah. Maqasid asy-syariah. Maqasid asy-syariah ni apa pula? Salah satu bidang dalam usul fiqh. Tapi dia seolah-olah dia dah berpisah daripada usul fiqh lah. Dia asalnya memang dalam ilmu usul fiqh. Tapi zaman sekarang dia macam terpisah sikit. Ilmu maqasid asy-syariah, ilmu tersendiri. Yang ni saya belum habis lagi buat video. Tapi dia memang ada kitab khas. Seperti Al-Muwafaqat oleh Asy-Syatibi Al-Maliki. Maqasid syariah ni senang ceritanya, syariat datang dengan beberapa tujuan. Antara tujuan utamanya menjaga 5 perkara, menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga harta, menjaga anak pinak dan menjaga harta. Jadi semua benda, semua hukum hakam yang tak selari ataupun yang bertentangan dengan 5 tujuan ni, maka kena tengok baliklah. Itu yang dibuat oleh Asy-Syatibi Al-Maliki. Itu bukan masanya untuk kita huraikan sekarang lah. Okay, kemudian dalam fasa ni juga, nombor 4, tadammanat hadhihi al-marhalah al-'asr al-dhahabi litadwin ilmu al-qawaid al-fiqhiyah. Yang ni kita dah hurai juga. Waktu ni lah muncul penulisan tentang qawaid fiqhiyah. Qawaid fiqhiyah adalah salah satu cabang daripada ilmu usul fiqh, tapi juga dipisahkan dan dibuat kitab khas. So antara yang awal menulis adalah Al-Ashbah wan Nadhair oleh Ibnul Wakil Asy-Syafi'i dan Qawaid Nuraniyah oleh Ibnu Taimiyah. Dia dah mula ada ilmu baru iaitu ilmu qawaid fiqhiyah. Dan untuk selingan, macam yang kita tengok, kenapa ilmu-ilmu ni zaman kemudian makin ada ilmu baru dan dia terpisah? Adakah para sahabat ataupun para tabi'in dia tak belajar semua ni? Bukan. Tapi dimunculkan ataupun ditulis secara spesifik terpisah sebab kita yang tak mampu. Kita yang tak faqih. Jadi tak nak dia terpaksa pisah-pisahkan. Ini saya dah sebut sebelum ni. Sebagaimana program kita belajar dekat universiti kan, adanya bachelor in syariah, adanya bachelor in usuluddin, bachelor in tafsir, bachelor in Arabic literature. Kenapa ilmu-ilmu ni dipecahkan? Adakah para sahabat, para tabi'in, dia tak belajar tafsir, tak belajar fiqh, syariah semua ni? Dia belajar dan dia lebih mahir daripada kita. Cumanya kita belajar secara terpisah ni sebab kita tak mampu nak semuanya. Nak ambil semuanya, jadi kita terpaksalah belajar mengikut pengkhususan. So, sangat beruntunglah siapa yang mahir daripada satu pengkhususan zaman sekarang ni. Okey, seterusnya. Zaman ini juga beberapa penulisan telah mendapat tempat yang masyhur. Jadi mulalah dibincangkan lebih lagi. So ada certain kitab yang kita pakai zaman sekarang, zaman dulu sampai zaman sekarang, malah penuh dengan huraian, penuh dengan hawashi dan penuh dengan kajian ilmiah. Itu antara sebabnya sebab dia masyhur. Contohnya, kitab Imam Nawawi lah. Kitab Imam Nawawi banyaknya yang kita pakai. Contohnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Kitab-kitab yang lain juga banyak yang kita terima. Contohnya, walaupun di luar fiqah, Imam Nawawi ni dia terkenal dengan kitabnya diterima. Kata para ulama, Imam Nawawi punya karamah, antara karamah Imam Nawawi, bukunya dibaca. Cuba kita tengok dekat masjid-masjid kan. Adanya kitab Riyadus Salihin, Taman-Taman Syurga, Taman-Taman Orang Saleh. Adanya kitab syarah, kitab Hadis 40, Imam Nawawi juga. Adanya kitab Al-Azkar,
zikir-zikir Imam Nawawi. Kemudian bila kita belajar Al-Quran, adanya adab hamalatil Quran. At-Tibyan fi adab hamalatil Quran. Ala kulli hal, Imam Nawawi ni seolah-olah tulis kitab je orang baca. Tulis kitab orang baca. Nah, dia berbeza dengan ulama yang lain yang mungkin ada kitab dia tulis orang tak baca, ada kitab orang tulis orang baca. Wallahu a'lam. Minal musannafat allati darat, antara kitab-kitab yang sangat dipelajari pada era ni, pertama adalah Kanzud Daqaiq. Ni famous dalam mazhab Hanafi. Ditulis oleh Imam An-Nasafi Al-Hanafi. Kalau kita ingat, kalau tak silap dulu tafsir waktu sekolah dulu kita ada belajar tafsir An-Nasafi. So penulis yang sama yang tulis Kanzud Daqaiq. Cuma ni dalam bidang fiqh. Kemudian ada Mukhtasar Khalil oleh Al-Maliki. Ni bukan Imam Maliki tapi bukan Imam Malik, tapi Imam bermadhab Maliki, ditulis Mukhtasar Al-Khalil. Saya search sekejap nama penuh dia. So ditulis oleh Khalil bin Ishaq Al-Maliki. So sebab tu namanya Mukhtasar Khalil, sebab Khalil yang tulis. Seterusnya Minhajut Talibin. Disebut lagi Imam Nawawi. Minhajut Talibin antara kitab famous. Orang yang bermazhab Syafi'i, contohnya entum kalau ada yang nak sambung fiqh dalam mazhab Syafi'i, nak tak nak wajib belajar Minhaj At-Talibin dengan syarah-syarahnya yang pelbagai. Minhaj At-Talibin. Imam Nawawi ada satu lagi kitab Raudatut Talibin, yang itu ada khilaf lah. Khilaf antara mazhab. Yang tu agak sedikit kompleks. Minhaj At-Talibin. Dan dalam mazhab Imam Ahmad ada kitab Al-Iqna' fi fiqhil Imam Ahmad bin Hanbal oleh Al-Hajjawi. Okay, seterusnya, wallahu alam. So insya-Allah kita berhenti setakat ni 3 marhalah, bermula daripada imam yang masih berijtihad, kemudian fasa kedua memilih ataupun filter, menapis daripada sekian banyak pendapat, dan yang ketiga adalah mula menekuni dan memunculkan masalah baru. Dan kita dah tengok tokoh-tokohnya, kita dah tengok kitab-kitab dan fasa tu mereka buat apa. So wallahu taala alam, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.